Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nur Afika binti Mak Fauzi, berusia 15 tahun, mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Kurau dan kod sekolah saya AEA 3087. Berdirinya saya di hadapan lensa pada hari ini selaku pemenang tempat ketiga pertandingan Bicara Buku tahun 2025. Saya tekad untuk membawa anda menyelami sebuah lagi naskah yang bakal menggetarkan jiwa. Biasa kita dengar lagu tarian Ulit Mayang dimainkan di majlis kebudayaan, bukan? Namun, bayangkan dalam keriuhan ribuan pengunjung di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, melodi indah ini tiba-tiba bertukar menjadi satu mimpi ngeri. Apakah yang sedang berlaku? Inilah cetusan konflik utama dalam novel tragedi Ulit Mayang. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita kenali nakhoda di sebalik karya hebat ini. Novel ini merupakan buah tangan kreatif Saidin Nur Azam, seorang anak jati Kampung Losong, Terengganu, menjadikan Tamar Jalis sebagai idola penulisan. Naskah hebat yang berada di tangan saya ini memiliki ketebalan 454 muka surat. Ia baru sahaja diterbitkan pada Disember 2025 di bawah imprint Mahakarya oleh penerbit The Patriots. Apa yang menarik, buku setebal ini bukan fiksyen kosong. Penulis memuatkan bait-bait mantra hasil kajian sebenar beliau tentang legenda masyarakat Terengganu. Bayangkan, belum mula membaca, bulu roma kita sudah meremang, bukan? Kisah di dalam naskah ini membawa kita mengikuti watak Seth Danish, seorang penulis novel seram yang menyaksikan tragedi kerasukan di pesta buku tersebut. Siasatannya membawa beliau jauh ke Pulau Kapas Terengganu. Namun, di Pulau Peranginan itulah takdir menentukan segalanya. Seth Danish bukan sahaja menemui jawapan, malah beliau tercampak merentas masa. Beliau tidak sedar dirinya telah memasuki dimensi dunia astral dan kembali ke era animisme, ketika manusia masih belum mengenal agama dan masih menyembah dewa-dewi laut. Kita sudah sedia maklum tentang kisah 7 orang puteri Ulit Mayang. Tetapi dalam novel ini, Saidin Nur Azam membongkar satu lagi entiti yang disembunyikan daripada sejarah, iaitu kehadiran puteri yang ke-8. Siapakah dia? Mengapakah kewujudannya dipadamkan daripada mitos? Dan yang paling penting, mampukah Seth Danish dapat kembali semula ke dunia moden? Setiap helaian buku ini terasa bernyawa kerana keupayaan penulis menganyam fakta sejarah, mitos warisan dan unsur fiksyen dengan begitu kemas. 2 pengajaran besar yang cuba disampaikan. Pertama, kepentingan memelihara akidah. Kisah ini menjadi cermin masyarakat agar tidak sesekali berpaling kepada amalan khurafat purba demi kepentingan peribadi atau perasaan dendam. Kedua, menghargai nilai estetika sejarah kita. Novel ini membuktikan bahawa kisah rakyat tempatan mempunyai nilai komersial dan kualiti yang sangat tinggi. Kesimpulannya, naskah ini bukan sekadar cerita seram kosong. Ia adalah pengembaraan minda yang mencabar logik akal kita. Jika anda mahu merasai sendiri debaran merentas masa dan merungkai misteri Puteri ke-8, dapatkan naskah tragedi Ulit Mayang ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Afika. Sekian, terima kasih dan selamat membaca.